Hari ni I makan habis lah. 근데 영 나쁜 일 맞지 않아? 뭐? 부모님이 하려고만 하면 왕실생이나 내각생까지 받아야 되는데 저는 그거 모르겠는데 내각생이 걱정하지 않잖아. 그렇게 확신해? 민총리 말이야. 민총리 거를 어떻게 확신해? Bagi aku sikit kak. 당연히 너무 힘든 거 아니야? Dream, minta maaf Dream. 함부로 사람 믿으면 안 된다는데. 사업가면 Jangan makan malam 3 besar. 아니 Alah tak apalah. Hari ni first meal I. 이제 막 한맞추기 시작한 대군자가보다 정우 오빠를 믿는 게 더 상식적이지 않나? Putih betul Ayub cerita ni. 또 지금까지 쭉 내 편이었는데 뭐? 막말로 사각해서 저번처럼 못하겠다고 내뺄지 누가 알아요? 이건 조심하셔야지. 야, 제가 진짜 Cegah. 쓰고 싶은 걸꼭 Cegah cinta. 써. 네? 써. 써? 써. 써! Cegah. 그러니까 이번 시기는 문제는 청년이네. 빠르면 빠를수록 좋은. 이혼후 재산분할은 Ada haters Aina dalam ni. 왕족한 이후로 유효하는 부동산 재산. Kau hatilah. Sis tak boleh buat apa-apa pun. Nak benci ke, nak suka ke, suka hati lah. 대신 자비랑 자꾸는 반납 안 하고 그에 따른 예우도 유지해 주시고요. 평생. 소유이 사회적 무리를 일으켜 범법행위를 하지 않으면 그렇게 하지. 그리고 첫째, 동에서 있었던 일은 결혼 생활 중에도 이혼 후에도 한 번. 둘째, 우리 사이에 있었던 일은 결혼 생활 중에도 이혼 후에도 한 번. 셋째, 그게 뭐든 함구한다. 알겠고요. 자가께서도 비밀 지키는 게 어려우면 혼자. 어차피 다 가서인데. Aish, memang sedap pun. Macam mana I nak beritahu makan sekali je sehari? Boleh je sebenarnya. Sebab saya jarang makan breakfast. Saya kalau kerja, saya full. Kerja saya akan occupied sampai pukul 3 macam tu. So saya akan macam tak makan lah. Tak sempat nak makan. 메셔라. Badan muka kau. Si Majesty ni jahat perempuan ni. Kau dengki kan sebab ada perempuan lawa lagi satu kat istana ni. 데뷔 마마 Jom 희수입니다. Debbie Mama ni. Debbie Mama ni jahat. Tapi dia lawa. Cantik dia. 같이 있다고 해서 Kau tak boleh terima kan ada main character lagi seorang kat istana ni. 앞으로 형 가지고 있어. Cerita ni Perfect Crown kan? Perfect Crown. Perfect Crown dia kat Disney Hotstar. 맛있게 드세요. 예, 맛있게 드세요. Adakah pembantu Ayu ni dengan pembantu Prince ni akan together? 아니야. No, bukan kat Netflix, dekat Disney Hotstar sayang. 혼자세요. 진짜 짱. 괜찮아요. 대표님도 잘하는 방법이라. Tak tengok dah Tom Yum ni. 그러니까 걱정을 하나도 좀 먹어요. 배분자라도 대표님도 밥 먹고 싶으면 얘기하시고. You're in love. 솔직히 저는 Laki ni kelakar kan? 진짜 이상한 짓이다. 아니 솔직히 자기 같은 분한테 안 설레. Handsome kat laki ni. 그 얼굴에 그 몸에 Kenapa ni macam funny-funny macam tu?
Handsome tak? Perempuan ni comel. 무슨 말이야? 키링이 아니에요. 오라면 오고 가라면 가고 자 없는 남자. Lala Hadi, ya. 그러니까 다리가 없어요. Kerja, esok kerja. 나라 하고 사셨습니다. 그래서 이리와 합한 사람이랑 민망한 사람들은 없으니까. 희정 씨는요? Cimina. Ya ke tu? 혜정 씨는 어떠세요? 좋아하세요? Kucing saya tengok saya. Alah, somel lah. 나물이 여기 나물이라네. Korea dia banyak ni kan, dia banyak bancan kan, makan yang banyak-banyak kat tengah tu kan. Kadang I terfikir, sempat ke dia nak rasa semua? Sebab kita ni, kita bertanya sebab kita ni jenis makan satu lauk je. Kita tak reti banyak-banyak. 감사합니다. 대리님. 에로비 진출이. 조스가 좀 센. 형수님. Jangan mengata. 마실 줄 모르는. 마실. Satu suap, satu lauk. Kau terfikir tempat rasa ke? I can feel the tension between the Debbie Mama ni dengan 아니 그렇게 많이 못 가셨어요? 어찌나 자주 반성문을 tiba dia gelap-gelap pula ni. 책으로 읽고 Sajalah tu nak buat baik. 진짜로? 아주 자가 금쪽이셨구나. 물이나 좀 마셔. 어? 얼굴 빨개지셨다. 얼굴 빨개지셨다 지금. 얼굴 빨개지셨다. 마마한테 전화해 Debbie Mama. 이 결혼을 Ada. Adik Tiri dah dengar ke belum? Lagu saya baru je release lagu baru hari tu Adik Tiri. Takkan Adik Tiri nak lagu baru lagi? Dengar lu kan tu Adik Tiri. 반성문을 요구하셨을 겁니다. 형의 앞을 막지 그리움을 보셨어. 조카의 앞을 막는 것 역시 허락지 않으셨겠지. 그만하십시오. Awak dengar dulu berjauhan tu. 서운하고 죽고 Okay. 그리고 저 세상을 볼 때 무슨 생각? 선하게 그럴 때 Apa benda Debbie Mama ni? Kau ni ngangut lah. Suka tau. Suka salah bual dekat meja makan. Aku geram orang macam ni. Orang dah fun-fun, datang-datang nak makan-makan, tiba kau salah bual. Hafiz, thank you Hafiz. Hafiz Amidun. Thank you so much. 다스리기 왕실의 안전 Maxi, I masak tom yum putih tadi Maxi. Ajar kan Ayu? 이만 Ajar kan? 들어가겠습니다. Swam ke kau? Tinggalkan dia kat meja makan tu. Apa salah bual? Tinggalkan dia dekat meja makan tu seorang-seorang. Pergi keluar. Pergi Don Demon ke, pergi menyondong. Kan?
Ayu bawa lari dia. Dia banyak duit. Pergi Myeongdong ke, pergi Gangnam ke. 성이 좀 가라니까. 제가 진짜 결혼 전이랑 참은 줄 아세요. 아까부터 뭘 자꾸 참아. 제가 하고 싶은 대로 했으면 데뷔만 마치고 껴놓은 거지. Alah dia peluk-peluk pula. 좀만 참아요. Ada yang ni ke? Nenek! Nenek! Malulah, janganlah. Ini bagi game. Terima kasih yang ni bagi game. 못 믿겠어요? 믿어. 그러니까 Cikit tom yum. 네? Awak betul ke nak? Nanti kita bagilah. 오늘은 궁했어야지. Betul ke? Awak sudi ke makan kita? Makan kita. Sudi ke makan makanan kita? Kita dah masak. Kita ke awak okay. Makan awak pun boleh. Tak baik awak ni nak makan kita. 운전 좀 하셔도 돼요. 이미 출근한 거부터. Kalau ni nak, jadi Ana bagi. 안 무서워요? Jadi Ana bagi, I bagi daun ketumbar sekali. Sebab I banyak sangat daun ketumbar hari ni. 나도 좋아해. Aduh. Alhamdulillah. 나는 것 같잖아. Thank you Annie. Jangan kita. 뛰는 것도 안 되고 자주. Boleh asingkan. Baik. Sekejap lagi. Lepas habis live ni kita buat Kita suruh, kita minta manager kita. Tak apalah. Kita ada WhatsApp ni. Korang ada? Korang tak ada kan? 진짜 한번 날게 해줘요? 나한테 소원이라도 하는 거. 브라가를 너무 많이 보신 거 아니에요? 그럼 여기 왜 왔는데? 후배님이 빌린 거야? 대단해요. 그래서 뭐 여기서 나를 하고. 여기서는 못 날죠. 나는 건 Lelaki ni tak penat ke jadi handsome? Cucu pakai change sekejap. Pakai hoodie ke. Pakai hoodie ke. Pakai yelah, baju-baju rakyat. Baju-baju biasa. 이게 제가 직접 말린 거거든요. WhatsApp yang Mazdi pun kita ada. 어때요? Kau ada? 제가 아무래도 이게 아니고 Aduh. 어제도 맛있는데 안 먹으세요? Ni hoodie tu orang lain tengok. Tu saja tau. 안에들만 있는 건가? 예, 전화. 스크린은 핸드폰에 WhatsApp Siti Nordiana tak ada. Dah semua tanya WhatsApp artis. 소개를 말씀하십시오. 자각이 빠짐없이 전화. Assalamualaikum. Ini takut ini busy. Kan? Ini busy. Pagi tadi nampak Aina kat area Kerina Haiwan. Wow. Powernya kurang. Pada Aina jalan laju-laju kot. Anak bulus kakak saya sunat pagi tadi. Invite lah dia. 뭐 좀 드려요? Boleh ke? Kita tak pernah ber-invite orang. Malu. 취직할 수 없고. Takut tak dilayan. 오늘은 그냥 하고 싶은 거 다 하세요. 뭐
하고 싶으면 아무도 없다니까요? 그래도 왕족은 왕족은 평민이랑 결혼 안 하는데 나랑 해야지. Wait, nikah tak ready ke korang? Kita malu. Kau takut tak dilayan. Lagan ni kena booking 2 bulan. Aduh. 괜찮아요? Try je. Korang ni kan aku kena reject kan, malu je. Try lah. 아이고, 손이라도 따드려요? 어? 속이 안에 바늘 있을 텐데. 왕족은 너무 무서워서. 덕한 거 너무 아프니까 너무 무서워. 볼거 있는 거 맞아? 글라스 볼거 아니고. 말 안 한 거 같은데. Apa yang dilakukan? 겁쟁이는 Tapi kan perempuan ni dengan laki ni, 이런 인간요법에 익숙하지 않아서 그렇지. Dagaya. Sekejap, macam ni kita nak invite lah. Satu hal lagi tahu, aku ni memang macam mana aku nak invite ni. How to invite. Ya. Sekejap. Tak ada ke tulis invite? Macam mana? Ni share. 이 엄마는 뭐 하는 거야? 내려와 얼른. 여기 딱 잘 잡고 계세요? Wah, I need a request. Mana? Aduh. Mana? Dia kat mana? Dia mesti kat atas kan? Dekat co-host. Mana? Salah orang. Sorry, bye. Salah orang. Mana muka aku? Oh, sekejap. Buat habis solat ke? Tak. I sarung untuk you. Hadis. Muka I macam ready tak ready? Anak aku ke? Darling. Nak tengok dia? Cinta come here. Cinta ni kan Aunty Aina. Come here darling. Aunty Aina. Kan? Hai Aunty Aina. Lala makan ice cream rainbow. Sedapnya. Nak sikit boleh? Lala dah sihat dah? Dah. Jangan bantu Aina. Saat. Jangan bantu Aina. Lala tengok kan? Malu. Okay sayang. Enjoy your ice cream. Okay. Cik Aina. Ya Allah. Nampak begitu menarik sekali tom yum tu. Baby. Ya, Cik Aina Nur Aina. Ha? I tinggal dengan Nur Aina. Mana? Ni Nur Aina berjauhan. Pertama. You like WhatsApp call ke apa? Bukan WhatsApp call darling. Ini betul real ni.
Pertama. Hey! Aina! Macam masak. Ya sayang Dah, Aina. makan Minta asli maaf ya sama kawan-kawan dekat dalam geng-geng Aina dalam ni. Macam chaos sikit rumah ni sebenarnya. Okay je. Indah makan? Belum. So, Malu lah. Tak tahu nak cakap apa. so Aina sekarang ni dah bagi tahu satu Malaysia lah yang Aina punya taste lelaki Asian. Lelaki Jepun yang Asian lah Jepun. you pun Asia. Dia Ayalah, kena Aina. spesifik. Both of you have the same taste lah. Dia kena spesifik geografi dia yang mana Asia, you pun Asia. Kalau I terus cakap lelaki Jepun, conversation tak panjang. Dia terus lagi jawab. Faham? So bila kita cakap Asian, adalah 2-3 benda lagi boleh masuk. Tapi tak nak. Laki Jepun dia tak erti bahasa kita. Boleh belajar, senang je. Aina mana suka lelaki Jepun? Ini jangan. Cik Aina sihat? Alhamdulillah. Ini sihat. Macam ni lah kita. Ini di Bali tu kan? Ya, sekejap je. Lepas hari je. Boring tu macam okay lah. I need my time. I need pergi sekejap. Pergi mana je? Area Seminyak je. Oh. Ini WhatsApp call ke? Ada orang tanya ini pakai tudung cap apa? Kita bukan macam Aina. Kita pakai telekong je. Janganlah. Dia comel. Telekong apa tu? Ini beli dekat Jakarta lama dah. Memang sedap. Beli dekat yang pasar-pasar biasa dia tu. Kalau kat kepala dia comel. Ada yang cakap apa yang awkward sangat ni? Kita awkward sebab kita tak pernah buat benda ni in public. Okay? Ya. Kita buat ni belakang-belakang tabir. Kau apa tahu? Aina dengan Zizi tu? Tak. Seorang je. Dengan kucing. Apa cerita kucing kesayangan saya tu yang handsome tu mana dia? Yang mana? Yang Maine Coon tu? Handsome tu. Maine Coon tu. Mana dia? Tapi yang Kate Watt tu ada. Jangan ambil yang Kate Watt tu je. Kek buat betul lah. Ya, Aina dia memang pemalu sikit. Dia biasa. Darling. Alah sayang. Ini siapa nama ni? Ni siapa nama? Susu. Susu ni yang sombong ni kan? Ini yang sombong ni. Come, give me Anak aunty Aina ke? Hey, Bukan anak aunty Aina. Anak aunty Aina lah. Anak kucing. baby come wash your hands. Baby, come wash your hand lah. Ini kucing saya. Aku jam. Lala nak nyau tu masuk rumah Lala. Nanti kita ambil aunty Aina, okay? Okay. Okay dah, ibu nak borak dengan kawan ibu sekejap boleh nak? Terima kasih. Kawan ibu aunty Aina ke? Memanglah. Lala ada. Banyak. Mananya kawan aku 10 tambah 6. 10 tambah 6 kawan Abu. Banyak. Memanglah. Sekarang ni Cik Aina memang aktiviti memang memasak ke? Macam I selalu tengok live you tau. You jangan ingat I tak tengok hari ni je I macam nak tegur you. Tapi sepanjang masa I memang tengok live you. You masak. Masak Maggi lah. Masak toyel hari ni. I tengok. Syamil tengok. Kita berdua tengok Aina masak. Jangan ingat kita tak tahu. Masak. Kita rasa macam hantar bunga rose lah. Nak tegur dia lah. Tak masak. Cuma masak macam tu je lah. Kita tak reti. Ani tak reti masak kan? Aku pakai YouTube je. Astagfirullahaladzim. Ya anak ibu. Bagilah ibu borak sekejap dengan kawan ibu boleh tak? Asyik nyanyi dengan Aina. Ya memang kan. Dekat rumah ni guys. Kawan-kawan semua dekat rumah ni. Semua selalu dengarkan lagu Berjauhan tu. Ya.
Ni bukan nak tipu-tipu. Ada orang cakap sumpah awkward doh. Diam ah. Ingat senang ke nak borak kat sini? Susah. Tak kerti. Kan dah ramai ni. Sekarang ni Ha. sekarang ni apa cerita? Tak ada cerita lah. Aina dapat watak apa PJL? Kenapa korang dua tak dapat watak utama? Aina patutnya kita dua dapat puteri tu Aina. Kenapa? Kita Sebab tak at boleh. least dua orang pergilah macam audition tu kan. Okay, Kita pergi lah. kalau you dapat Puteri Gunung Ledang tu, okay, satu line je. Yang akan macam, okay, contoh depan ni Tiara Jacqueline, satu line je. Now, go. Apa casting anything, I don't know. Mana I tahu? Tapi I bukan apa lah yang I dah cakap dengan Aina hari tu. Kita dua memang patut kita dapat PJL watak tu. Sebab kita ada Ina Uniqlo tu, kita ada banyak. Kita boleh berkemban. Tapi Kain sebenarnya batik tu pakai Ina Uniqlo kat luar. tapi sebenarnya Aduh, tinggi tak cukup orang kata tak baik. Asam. Ni hang. hang tua lah. I memang teringin pun. You memang teringin. You tak tahu ni aku. Ini bukan Akasha Shani. You tak tahu kalau I jadi hang tua macam mana. Kesian kita. Kesiankan kita kan. Kita teringin. Tapi Aina chill. Syamai casting hang tua kejap. Okay. Okay, girl, go. Tengok jap. Dah start lah kejap. Kenapa? Kita ni saja je kacau Cik Aina. Sorry lah. Darling, sayang. Kita ni saja je nak join live Cik Aina ni. Kita doakan untuk Cik Aina semoga berjaya dengan apa saja plan. Kita dah tahu dah sebenarnya plan Cik Aina tu. Kita boleh reveal tak dengan kawan-kawan kita tadi kan? Kita doakanlah lepas berjauhan lagu apa entah kita tahu. Tapi kita doakanlah untuk Cik Aina semoga berjaya, semoga yang baik-baik saja. Guys, dengar okay? Dengar lagu berjauhan. Ni, Ana doakan yang ni juga. Amin. Tak boleh. Macam kita jenis macam borak-borak nanti keluar mata. Tak nak lah kan kat sini. Tak perlu. Nanti M-Star kata apa? Apa ayat M-Star? Aina dan Aina buat Annie menangis. dia berbaik. Alah takutlah. Okey lah. Doakan ni berjaya dan kita semua tak sabar nak tunggu buah tangan baru daripada Annie Zakri. Amin. InsyaAllah. Kalau ada Aina, apa-apa, one call away, okay? You can call me. Anything. Thank you, Ni. Bye-bye guys. Sorry ganggu. Bye-bye. Thank you, John. Thank you. Bye. 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 Assalamualaikum. Alam. I don't know how to talk already. I don't know how to talk already. I don't know how to talk. Ya Allah, macam bodohnya aku kat dalam live tadi. I rasa macam I bangang sangat. I rasa macam I macam boring tau. Tak boleh tau. Tak, dia macam ibarat ni macam kan macam tu. Sebab tu lah aku ni tak ada kawan. Sebab kalau ada kawan nanti aku macam blur. Tak tahu nak buat apa. Weh, diorang dah kiss. Cepat juga diorang kiss eh. Ni baru episod 7. Sorry, tukar topik. Ai kan, faham kan? Faham kan? Okay. Itulah kita. Kita memang malu. Kita kalau kita jumpa Annie ke, jumpa Syamil ke, kita terus auto jadi pendiam. Dah akan gelak je. The whole time aku gelak.
Bukan, I tak tengok Sold Out to You. I tengok ni. Cerita apa ni? Perfect Crown. Ya Allah, tengok dah blur dah. Irfan, topik tu dah lepas dah Irfan. Okay, jangan menekan-nekan. Topik tu dah lepas dah. Okey lah korang. Tok T masuk. Mana ada. Janganlah bagi. Serius lah. Janganlah. Jangan lupa bagi ni tom yum. Maaf. Buat jap. Tu mas packing tu ni jap. Kita pakai yang hari ni lah. Hari ni kita pakai bekas. Kita pakai bekas baru aku beli dia tu dekat je. Yo, basuh. Ayo baby mama ni. Oyoy. Pernah tau aku buat live dengan ada orang, ada artis yang macam dia macam ni sorry lah sebelum ni jumpa yang ni tak adalah macam awkward sangat macam tadi tu, tapi tu macam aku blur jadi tau. I jadi blur you all. Siapa yang boleh relate? Siapa boleh relate macam Aina yang jenis macam kalau jumpa kawan kan macam dah rancak-rancak berbual, kita seorang je diam. Ada Tok T? Janganlah tipu. Janganlah. Jangan. Nanti aku pengsan. Dengan Adi tadi pun I nak pengsan dah rasa. Apa tu sayang? Harap kena lawan tekak yang ni. Annie dan keluarga bagi dia banyak. I takkan nak akan pun. Tu T request. Mana lambat lagi lah. Tak adalah confident sangat. Masih tak boleh pula ni.
Okay, kuat juga IKEA punya ni. Okay, and then I nak bagi sedikit nasi. Nasi tu I bagi. Hands up very high. Nasi bagi semua je. Nasi I bagi semua. Saja. Shelf. Apa tu kan? Ya, daun-daun. Okay, I baru dapat WhatsApp daripada Ernie. Tu, I pandang atas tu, I baru dapat WhatsApp daripada Ernie. Oh no. No lah Ernie, don't lah. I yang macam bengong tadi, okay? Aku kena improve aku punya social skill. Oh, I have to improve. Jangan korang. I bukan tak suka. Tapi kalau Tok T masuk, aku takut aku pengsan kat live nanti. Saksi sekali. Aku takut aku pengsan. Biarlah jumpa depan-depan. Janganlah kat live. Tak pengsan nanti. Serius. I nak introvert teruk punya. Introvert teruk weh. Introvert tak main-main tau. I bukan introvert biasa-biasa punya. I introvert teruk. Semua aku bagi kat ni. Habiskan. Nak bagi ni Zakri makan ni, you all. Sekali betul-betul. Masak apa? Lambatlah you all. Kita dah live daripada petang. Daripada ni tadi. Lepas maghrib tadi. Tengok hantar kat Ellie pula. Tengoklah. Kita tengoklah. Sampai ke tidak lauknya. Ke sana. Apakah hantar itu? Okay. Untuk air nasi. Tak banyak. Adalah sikit nasi. Dan juga tom yum. And then I think we need ni untuk letak dia punya ketumbar. Saya ni awkward tau sebenarnya. Jumpa orang. Saya memang awkward. Unless saya jumpa family saya je. Okay. Cukup tak? Kan bagi lebih lagi. Cukup lah Cukup tak? Sikit lagi lah. Ni sorry bagi banyak. Kalau you rasa macam too much, you bagi mak you pula. Whatever it is, this ketumbar needs to leave my house. Okay, ketumbar ni kena disappear from my house. Okay, letak tisu dulu kan. I know. I pun tengok Korean juga. Langkah lah ni tadi.
cakap pasal Puteri Gunung Ledang tu. Sebab apa tau saya tergelak? Sebab kita orang pernah ada conversation tu. Lepas tu saya tergelak-gelak tadi. So kita orang pernah ada conversation tu. Kalau Aina, jom lah pergi ni. Dia kata pergi apa, interview. Pergi interview lah, audition. Pergi audition. Lepas tu, tapi kita cakap lah kita orang tak berkembang macam mana. Lepas tu Annie cadangkan kita pakai inner Uniqlo tu. Okay, Daun tolonglah. Sekecil je. Tak, saya beli banyak. So, saya tersilap. Saya bukan peniaga ketumbar Saya salah beli. Saya tak tahu sekilo tu banyak macam ni. Bukan. Saya bukan pedagang. Saya bukan ni peternak pula. Petani ketumbar ke apa ke. Okay. So ni I bagi you banyak ni, okay. Tapi mungkin you boleh bagi kepada siapa nak lagi. Aku nak keep ni je. Oh. Okay, I nak keep ni je. This is the only ketumbar that I want. Nak ketumbar. Ya Allah. Okay, I punya ni I letak dalam ni. Okay, ni je I nak keep kat rumah I. Kat rumah aku ni, ni je. This is the only. Saya bagi manager juga. Kau gelakkan aku gelakkan I. Okay, ni untuk Annie. I nak bagi Annie 2 bekal. Tapi takut dia ingat aku mencarut kau. Takut aku. Okay, this is Annie punya packaging. Okay. Hari ni tu topik kita, ketumbar. Okay, sekejap. Bekas plastik. Besar sangat. Inilah selalu problem dia kat sini lah. Nak baginya. Nak membaginya. Ini dah bukan. Dia macam tak kelas lah kan. Macam tak fashion lah. Kau pakai pasar raya punya bekas. Ataupun mungkin saya letak yang ni dulu. Tu saya letak dalam paket. Setengah lagi. Ni aku kena remark dekat abang Grab ni. Bang, kau akan hantar ke Annie Zakri tau. So kau better hantar betul-betul. Okay, this is taklah dalam beg ni. Okay. Okay.
korang semua, Aina rasa macam Aina dah lama gila Aina live daripada pukul 7.45 tadi. Dah nak pukul 10 dah. So macam tu lah kita ni. Thank you so much semua tune in live saya hari ni. Jangan lupa dengarkan Berjauhan di YouTube saya dan juga di semua social di streaming platform lah. Okay, thank you so much semua join saya live hari ni. Thank you. Dan nanti saya buat live lagi sekali. Bye. Take care semua. Hidup ketumpah.